Jangan salah baca macam ni. La tarawunnal jahim. Betul ke tidak bacaan tadi? Semestinya salah. Kalau perhatikan pada nun yang bersabdu tadi, dibaca dengan dengung kadar satu harakat sahaja. La tarawunnal jahim. Sedangkan apabila jumpa nun bersabdu, perlu didengungkan dengan kadar 2 harakat. Okey, 2 harakat secukupnya. Jadi, sebutannya la tarawunna, bukan la tarawunna. Dah tahu bacaannya? Jadi, nak tahu tak bacaan yang lebih tepat? Save dulu video ini. Bacaannya adalah la tarawunnal jahim.